letakkan paling dekat dengan Ar-Rahman itu adalah Allamal Quran. Pada hari ini, hari Sabtu, kita dalam majlis yang diturunkan sakinah, diberikan rahmah, dikelilingi para malaikat dan juga disebut-sebut nama kita sebagai satu jihad fi sabilillah untuk kita bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Dan salah satu fi sabilillah itu adalah menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi dinyatakan, barang siapa yang melazimi ataupun mengikuti kepada majlis ilmu, sahalallah tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan tariqah, jalannya untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan itu disebabkan kita mengorbankan, memberikan, meluangkan masa yang Allah berikan kepada kita untuk mendalami kepada rahmat yang paling besar dalam hidup ini. Itulah yang Allah nyatakan pada surah Ar-Rahman. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Di sebelah Ar-Rahman itu Allah letakkan 'allamal Qur'an. Di banyak-banyak nikmat yang Allah berikan dalam surah Ar-Rahman, Allah letakkan paling dekat dengan Ar-Rahman itu adalah Allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Maka bagi kita yang ditawarkan bila Allah menjadi pendidik, mengajarkan Quran, Allah hantar pelbagai makhluk untuk menjadi perantara, tapi sebenarnya hakikatnya adalah daripada Allah. Orang sebelah kita itu, walaupun dia baca ataupun dia ada buku sama, program yang sama, tapi kefahamannya tak sama. Pesannya pun tak sama kerana ia bergantung macam mana hubungannya dengan Ar-Rahman ketika Ar-Rahman mengajarkan Al-Quran.